komunikasi. Okey? Dan kita nak undang-undang dipinda daripada 0.05 jadikan kepada 0.00. Seperti mana Vietnam, seperti mana Brazil, Argentina. Benda ni tak ada benda yang kononnya nak impose value, Muslim value kepada non-Muslim. Tidak. Benda ni tidak ada kata tidak boleh menggunakan argument mencabul hak seorang bukan Islam. Tidak. Brazil mencabul hak bukan Islam ke? Argentina, Nepal, Vietnam. Mereka tak mencabul. Okey? Mereka tak mencabul pun. Korang saja nak mencabul. Jadi akhirnya, okey, tujuan undang-undang ini kita dah hantar memorandum desakan pindaan Akta Pengangkutan Jalan bagi pelaksanaan polisi toleransi SIFAR terhadap alkohol dalam pemanduan. Okey? Dan apa yang berlaku ialah ianya bertarikh 6 hari bulan April, iaitu hari ini, Anas Jalil telah menjalankan tugas. Anas dah email kepada Anthony Loke dan semua ahli jawatankuasa Parlimen dan juga telah menghantar memorandum ini kepada wakil kepada ahli-ahli Parlimen daripada PAS melalui WhatsApp. Saya juga secara melalui WhatsApp telah menghantar kepada YB Hasan Karim. Hasan Karim yang pergi tengking Ramanan tu. Ramanan, korang kenal Ramanan kan? Yang Hasan Karim pergi tengking Ramanan tu. Saya dah hantar kepada Hasan Karim. Saya dah hantar kepada Wee Ka Siong sebab Wee Ka Siong adalah juga bekas Menteri Pengangkutan yang duduk dalam ahli jawatankuasa tu. Saya dah hantar kepada Mas Emiriati. Dan untuk pengetahuan semua, saya juga dah WhatsApp direct kepada Anthony Loke. Okay, see my level. Dan kau nak tahu tak apa respon Anthony Loke? Sekejap. Korang nak tahu tak? Kalau korang nak tahu apa respon Anthony Loke, sila tekan 1. Okay, saya nak tahu. Sila tekan 1. Siapa yang nak tahu apa respon Anthony Loke, sila tekan 1. Tengok ada orang tekan 1 tak? Kalau tak ada, kita tak payah jawab. Kita bitter kalau tak ada orang layan. Kesiannya you. Kita ada ego. Kan orang tak nak tahu kan kita ada ego. Jangan bagi tahu. Siapa nak tahu kena tekan. Kalau tak kita tak bagi tahu. Ada tak orang nak tahu? Ada juga orang. Kalau tak ada orang tadi kan aku malu, aku nak letak sembunyi bawah ni. Korang nak tahu tak apa respon Anthony Loke? Boleh tunjuk WhatsApp conversation antara saya dengan Anthony Loke? Kan. Inilah level demi negara. Anda nampak apa Anthony Loke cakap? Short lah kan YB Menteri. Okey lah tu YB Menteri short pun.